Assalamualaikum, jumpa lagi. Hari ini video saya nak buat tentang pokok limau, pokok jambu mawar wangi. Jambu mawar wangi dah masak dah. Ni dah ni buruk dah, nampak saya lebih ranum, tak boleh makan lah ni. Yang ni boleh ni. Okey, dia tak besar tapi wangi, buahnya sangat wangi. Ini satu lagi. Okey, ni satu lagi kita kutip lah. Okey, tengok kita makan. Tengok isi dalamnya. Jambu mawar wangi. Dia boleh tanam. Dia ada biji. Ni. Ya udah terlalu ranum lah ni. Ini pun sama, saya buka lah. Dah lembut dah, tapi masih hijau-hijau lagi. Tapi dah boleh makan lah. Jambu mawar sangat sedap, manis pokok dalam pasu, tak jaga pun pokok tak besar, saya pangkas pendek saja, tapi sentiasa ada buah. Okay, ni wangi sangat wangi. Ada dalam video saya sebelum ni, ada biji. Okay, boleh saya cuba makan. Bismillah. Wangi. Bawang manis sangat. Okey, kongsi ringkas video jambu mawar. Ini pokoknya dalam kebun saya. Tengok daunnya lurus, batang keras, pasu pun dah pecah, selalu buah. Okey, kita nak makan. Assalamualaikum, jumpa lagi. Jom saya habiskan makan. Ini boleh tanam biji, boleh semai.